Selamat datang ke KAI Fishing Channel. Hari ni aku mancing di rompeng setup aku Twin Power SW, rod limek dan tali Silon 30 LB. Okay, tip untuk pas jigging ya, pegang tali pada spool untuk rasa jig jatuh ke tanah. Lepas tu kayuh selaju mungkin ya guys. Apabila rasa ketukan, buka 2 kali dan layan sahaja. Pastikan tali jangan kendur. Boleh ni. Just layan sahaja, jangan tinggi sangat lifting tu. Yang penting kayuh selajunya. Yang tip dia paling penting jangan kendur tali sahaja. Kalau tidak, tenggiri akan terlucut. Alhamdulillah tinggi berjaya dinaikkan atau dijulang. Naik. Berat tenggiri 3 kilo. Nak tengok full video boleh layan YouTube aku, KAI Fishing Channel. Thank you. Jangan lupa subscribe ya guys.